Okey, di bahagian leher ni kita tengok di bawah cuping telinga. Di sini ada urat leher yang saya tunjukkan ni, daripada hujung bawah hingga ke pangkal leher. Okey, cara urutannya, letakkan jari dan tolakkan ke bawah, betul-betul tepat di atas urat leher tersebut. Urut beberapa kali. Kita buatlah kiri dan kanan buat kiri dan kanan. Kita boleh buat serentak. Okey, kemudian di pangkal leher kita tarikkan ke belakang. Tarik ke belakang. Kalau kita rasa keras, kita lamakan urutan tu untuk melembutkan urat-urat yang tegang kat situ. Biasanya kalau kawasan ni keras, tegang, kita senang lengoh kepala. Maksud saya lengoh leher, lengoh tengkuk. Sebab apa? Sebab ni pangkal ni yang pegang tengkuk kita. Jadi kalau kita rasa lengoh, ni antara poin yang penting untuk kita urut. Okey. Kemudian bahagian tengkuk, daripada lubang tengkuk ni tarik ke urat tengkuk hingga ke bahu. Okey. Okey, kita juga boleh gunakan ibu jari, tolak hingga ke bahu. Daripada atas turun hingga ke bahu. Okey. Kalau orang yang bahu dia keras tu, kita boleh urut gunakan tapak tangan. Uli lama sikit. Okey, kita buatlah kiri dan kanan dengan cara tekanan yang sama. Baik, kemudian di bahagian tengkuk ni dia ada dua lubang, kiri kanan. Masukkan jari, berikan tekanan. Kita putarkan. Okey, sambil kita putar tu kita berikan tekanan yang cukup lah. Jangan terlampau kuat lah. Terlampau kuat memang akan sakit. Sebab poin ni poin yang agak lembut. Beri tekanan yang cukup, secukup rasa je. Okey. Okey, ini untuk merawat masalah sakit kepala lah. Okey. Kalau untuk orang yang masalah darah tinggi, jangan kita tolakkan ke atas, bahaya. Jangan buat macam ni bahaya. Tapi biasakan tarik ke bawah. Okey, kemudian kita urut bahagian kepala, bahagian tepi kepala, urut bawah. Samalah, semua poin yang saya urut di bahagian kepala, tengkuk, ini semua untuk masalah, merawat masalah sakit kepala, untuk lancarkan darah dari bahagian kepala. Kalau mengantuk-mengantuk tu baguslah, untuk kita lancarkan dari darah tu, untuk segarkan kepala kita. Okey, di bahagian tepi dan di bahagian atas bahagian atas kepala. Bahagian atas kepala ni kita urut je di semua permukaan kepala tu. Okey, urut di semua permukaan kepala tu. Tarik belakang. Okey, di bahagian center kita tarikkan ke belakang kepala, tarikkan ke bawah. Okey, kemudian kita boleh urutkan secara umum. Okey, kemudian kita nak urut di bahagian dahi. Tarik belakang dia ke badan kita, sandarkan kepala dia. Fokus kita urutkan di bahagian mata, di bahagian celah mata ni. Tarik hingga ke bahagian kening. Okey, tarik, urut celah mata ni, bawa ke kening. Okey, kemudian kita urutkan dahi, tolak ke tepi, kita tarik ke tepi dan bawa ke tepi mata. Di bahagian tepi mata ni kita jangan urut atas tulang, tapi kita akan dapat rasa satu poin lembut. Kita fokuskan pada poin lembut tersebut. Bagus, poin ni bagus kalau lesu-lesu badan, kita rasa cepat mengantuk. Fokuskan sini lebih. Okey. Kemudian kita bawa ke
Okey, kawasan ni juga bila kita buka rahang kita perasan tak? Kawasan ni akan bergerak-gerak. Nampak Okey, jadi sekiranya kita menghadapi masalah kalau kita buka rahang kita sakit pipi, so ini tempat yang bagus untuk kita urut. Tolakkan ke bawah. Di samping itu ni pun poin untuk menenggangkan muka. Okey, termasuklah poin di celah pipi. Samalah. Kalau kita nak buat urutan facial contohnya, urutan untuk menegangkan wajah, ini adalah poin yang penting lah. Okey, kita nampak ini berbola pipi kita, kita urut di bawah tu, tarikkan. Okey, tarikkan masa tu ke belakang. Okey, sampai di celah ni, lubang kita dapat rasa satu lubang ataupun satu muscle yang agak keras, kita main poin tu, main kat situ lama sikit. Ulang. Okey, kemudian di bawah dagu kita dongakkan sikit kepala dia. Di bawah dagu ni kita tarik. Kita dapat rasa tulang rahang dia ni, ambil di celah, di celah kiri dan kanan lah kita buat. Okey. Okey, sebagai finishing kita boleh urutkan kepala dia ke atas dan lepas. Okey, terima kasih.